Nickel Bike RM9,800, RM88 je. Ni dia SRK 250S daripada Kijun Motor. Motor bawah RM10,000. Berbaloi ke kalau beli? Tapi sebelum tu yang mana belum follow, minta tolong follow dulu tau. Jom. Untuk sebiji motor dengan harga bawah RM10,000 tapi abang dapat 250cc, takkan tak berbaloi? Walaupun motor single piston saja, tapi Kijun Motor tetap bagi benda-benda lain. Termasuklah upside down fork dekat bahagian depan. Siapa lah nak bagi upside down fork, harga dah lah bawah RM10,000. Next, mai tengok dekat bahagian depan ada single display, tu piston caliper. Dekat belakang pula ada single display, single piston caliper. Mai juga dengan dua channel ABS depan belakang, siap bagi 6 speed kelajuan dengan assist slipper clutch. Okey, mai tengok dekat bahagian depan pula, Kijun Motor pun bagi satu USB port. Tapi untuk harga bawah RM10,000, Kijun Motor bagi meter yang biasa je lah. Riding position motor ni pun boleh tahan sedap juga, cuma untuk orang belakang ni kurang selesa sikit. Tengoklah dia punya exhaust ni bang, tak payah upgrade dah, nampak macam dah modis siap. Senang cerita memang cukup berbaloi lah kalau abang beli SRK 250S dari Kijun Motor ni. Nak dapatkan mudah saja, cuma perlukan IC dan slip gaji, tekan beg biru tau, nanti dah roger. Cakap lebih-lebih pun tak guna juga, abang try beli dulu, pakai lepas tu komen dekat bawah.